Korang pernah tak rasa macam masa berhenti berputar? Sebab itulah yang aku rasa petang tadi. Lately ni aku tengok trending pula orang pergi buka puasa kat masjid. Jadi aku pun gatal lah nak join sekali. Saja nak feel vibe tu. Lagipun boleh save sikit duit berbuka aku hari tu. Aku pun pergilah masjid Cyberjaya. Not bad juga. Lauk sedap. Memang kenyang. Lepas habis makan, aku pergi ke tempat basuh tangan. Tengah aku sibuk menyental tangan tu, tiba-tiba ada satu suara lembut tegur aku dari sebelah. Han? Sumpah, jantung aku rasa macam kena rentap. Aku kenal sangat suara tu, walaupun dah 8 tahun aku tak dengar. Aku pusing slow-slow dan kat situ berdirinya Arya. Bekas kekasih aku masa zaman college dulu. Dia nampak tak berubah langsung. Masih cantik macam dulu. Cuma nampak lebih matang. Senyuman mesra dia tu, dia punya tenang tu lain macam. Jenis senyuman yang boleh buat kau lupa sekejap semua masalah kau. 8 tahun kita orang langsung tak berhubung. 8 tahun aku cuba lupakan dia. Tapi petang tadi, bila kita orang bertentang mata, keadaan jadi kekok gila. Jantung aku rasa berdebar macam nak luruh. Aku tak tahulah malam tu muka aku merah padam ke tak. Hopefully taklah. Jatuhlah saham aku. Aku cuma mampu senyum nipis dan tanya khabar. Kita orang borak benda-benda biasa. Kerja kat mana, tinggal kat mana. Tapi aku tahu, dalam hati kita orang berdua, ada 1001 soalan yang tak terluah. Rupa-rupanya dia pun duduk dekat Cyberjaya juga. Office kita orang pun dekat-dekat je. Tapi kuasa Allah, mungkin memang bukan rezeki kami untuk berjumpa sepanjang 8 tahun yang lalu. Dia yang tegur aku dulu dan aku hargai sangat keberanian dia tu. Atau mungkin sebab aku nampak handsome pakai kurta ni tak? Maklumlah, brand mahal ni. Gurau je. Sebab aku tak nak suasana jadi makin berat dan Bilal pun dah ikamat, aku minta izin nak pergi solat maghrib dulu. Aku tinggalkan dia kat situ tanpa minta nombor telefon atau apa-apa. Aku fikir mungkin ini je lah pertemuan terakhir kita orang. Biarlah ia jadi kenangan manis kat masjid hari ni. Tapi rupa-rupanya takdir ada rancangan lain. 3 hari lepas tu, masa aku tengah rehat kat rumah, telefon aku bergegar. Ada mesej masuk dari satu nombor yang aku tak save. Tapi aku cam sangat nombor tu. Aku tak pernah padam nombor tu dari ingatan aku. Mesej tu cuma tulis, "Hai." Aku tarik nafas panjang. Korang rasa patut tak aku balas?